Satu situasi tegang yang melibatkan dua individu di sebuah cawangan pasaraya Doromat di Jalan Tabuan Dayak semalam telah berjaya ditangani dengan segera, menurut kenyataan rasmi daripada pihak pengurusan pasaraya tersebut. Menurut Doromat, keadaan telah dikawal dengan baik tanpa menjejaskan keselamatan pelanggan lain, dan operasi premis kembali berjalan seperti biasa dalam masa yang singkat selepas insiden berlaku. Pihak pasaraya memaklumkan bahawa situasi itu berlaku berikutan salah faham antara pelanggan, namun pasukan mereka telah bertindak pantas dan profesional dalam mengurus keadaan tersebut. Kedua-dua individu yang terlibat juga telah menyelesaikan perkara ini secara harmoni dan saling bermaafan. Video ini turut mengundang pelbagai reaksi netizen dan berikut adalah video yang tular.